Apabila dah masuk umur 40 tahun ke atas, kebanyakan daripada kalangan kita ini, hidup semakin hari semakin terasa sangat sempit. Macam mana nak keluar daripada masalah ini? Assalamualaikum, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak-akak yang Ustaz sayangi kerana Allah. Mari kat mata Ustaz nak berayak. Apabila kita dah masuk umur 40 tahun ke atas, tiba-tiba hati kita semakin hari semakin sempit. Kerja kita ada, rumah kita ada, pasangan kita ada. Boleh dikatakan semua dah ada. Tapi hati macam ada sesuatu yang berat je dalam jiwa ni. Hati rasa sempit sangat sana. Sebab itulah kenapa baiknya Allah Subhanahu Wa Taala dia tunjuk jalan ke kita. Doa yang disebut oleh Nabi Yunus alaihi salam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Penuh dalam hidup ni tiba-tiba semalam duduk dia je. Tak tahu nak buat gapo. Dia duduk mikir tentang kehidupan. Kerja tu kerja tapi tak setenang dulu. Masalah keluarga datang bertimpa-timpa. Lepas satu, lepas satu. Ada yang diuji dengan hutang. Ada yang diuji dengan anak. Ada yang diuji dengan pasangan. Ada yang diuji dengan mak ayah. Ada yang diuji dengan mak ayah mertua. Ada yang diuji dengan adik-beradik. Dan pelbagai ujian yang datang bertalu-talu. Dan juga ada juga rasa macam tiba-tiba rasa kosong. Ketahuilah ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak-akak yang Ustaz sayangi kerana Allah. Dan kita nak sampai umur 40 ataupun dah masuk umur 40 ni, ketahuilah Allah akan uji kita dengan fizikal kita. Allah akan uji dengan orang sekeliling kita. Allah akan uji dengan jiwa kita. Hati kita jadi rasa kosong. Allah akan uji dengan kita tidak dihargai, tidak difahami. Kerana apa? Kerana Allah sudah menguji kita untuk kita ni mula kembali kepada Allah. Baliklah, marilah balik. Balah, tinggalkan apa yang tak kena tu. Pandanglah Allah dengan pandangan baik. Allah baik. Allah susun kehidupan kita. Siapa yang datangkan ujian kepada kita? Allah. Siapa yang boleh mengangkat ujian kepada kita? Allah. Siapa yang boleh berikan kita ketenangan? Allah. Siapa yang mendatangkan kepada kita ni susah? Allah. Siapa yang mendatangkan kita rasa sabur? Allah. Maka kita kena minta dengan Allah dan sentiasa berayak. Allah Maha Baik. Allah baiknya kita. Inilah yang dibuat oleh Nabi Yunus alaihi salam ketika mana dia duduk dalam 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan dalam ikan besar, ikan nun. Dan yang ketiga, kegelapan di dasar laut. Tetapi ketiga-tiga kegelapan ini Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan kegelapan ini dengan Nabi Yunus alaihi salam bersangka baik dengan Allah dengan menyebut tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sama-sama berayak dan komen Allah Maha Baik. Terima kasih banyak yang mana follow perjalanan dakwah Ustaz. Yang mana belum follow, mari follow Ustaz.